Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat kembali ke Sembang Posiswa. Okey, nama saya Luqman Hakim bin Nur Syam Faridillah, pelajar Jabatan Sejarah PPISMP. Dan bersama saya terdapat dua orang lagi pelajar sejarah. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Farid Daniel bin Makno, saya juga pelajar sejarah PPISMP. Dan saya pula Arif Hakimi bin Mustafa Kamal, saya juga pelajar sejarah PPISMP. Okey, baik. Farid dan Arif kan? Okey, pada hari ini kita nak berbincang ataupun kita nak mengulas tentang kesan kedatangan Islam di tanah Melayu. Apa pendapat saudara Farid tentang perkara ini? Yang pertama, Islam, macam kita tahu, Islam telah sejak datang telah mengubah, dia kata, kesemuanya kita punya sistem lah kan. Yang saya akan tekankan dalam kali ini ialah tentang konsep syurga ataupun bermesyuarat. Maksudnya sejak Islam datang, Islam mengajak kita untuk apa-apa pun kejadian, untuk kita peristiwa kita, kalau kita nak bincang pasal perang ke kan, kita nak bertahan apa ke, itu semua Islam mengajak kita untuk bermesyuarat. Maksudnya kita kena ada pendapat daripada segi pihak lain dan pihak lain. So kita rumuskan apa yang terbaik. Jadi Islam ni mengajak kita untuk bersatu padu lah dalam menyelesaikan sesuatu masalah tu. Itu saya sangat setuju. Bagi saudara Arif lah, ada pendapat lain? Okey, bagi saya kesan kedatangan Islam ni, dia menjadikan pendidikan Islam lebih berkembang. Kerana banyak penubuhan madrasah-madrasah dan pondok-pondok pendidikan untuk memberikan pendidikan pada masyarakat tentang Islam, supaya mereka dapat mendalami dengan lebih dalam. Jadi diorang memperkenalkan seperti tajwid, hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Malahan tulisan Jawi juga diperkenalkan, sebab tulisan Jawi ini menjadi asas kepada kesusastraan Melayu. Seperti banyak karya-karya yang dihasilkan berbentuk dalam bahasa Jawi. Jadi Islam ni datang membawa ilmu pengetahuan lah kepada masyarakat Melayu pada ketika itu. Saya tak setuju dengan pendapat saudara. Saya rasa kesan kedatangan Islam di tanah Melayu ni ialah mereka bawa kesan kepada dalam sistem sosial kita. Hal ini saya katakan demikian kerana masyarakat Melayu menjadi lebih berdisiplin, lebih berbudi bahasa dan mengamalkan nilai-nilai ilmu macam Arif katakan tadi. Seperti tolong-menolong dan hormat menghormati. Semua urusan kehidupan harian kita macam perkahwinan, perniagaan, kematian dan segalanya kita ikut dalam sistem Islam. Jadi benda tu lebih teratur dan lebih mudah. Di samping itu juga lahir juga golongan ulama dan cendekiawan. Dia untuk lebih mengukuhkan lagi lah institusi pendidikan Islam di negara kita. Saya tambah sikit tentang kesan ni. Saya rasa budaya kan, dulu budaya ada kita betapa memang ada, dan tetapi bebas. Maksudnya kita tak ikut agama. Maksudnya sejak Islam datang, kita tetap mengamalkan budaya kita, tapi dalam masa sama kita mengikut agama. Maksudnya itulah budaya kita. Dan Islam kita ada berinai, beradam tu semua, tapi mungkin dalam berinai tu kita sebagai lelaki tidak wajibkan untuk berinai, tapi sebagai Islam datang, jadi dia mengajar kita untuk tidak pakai. Itu antara contohnya lah. Betul-betul proses Islamisasi kan? Yes, betul. Secara keseluruhannya Islam ni macam bawa perbaharuan lah dalam hidup masyarakat Melayu kan? Betul, dia mengubah kita lah sebenarnya. Dia akan membentuk pegangan akidah kita dan nilai moral kita. Jadi bila Islam tersebar, lahirlah masyarakat yang berilmu pengetahuan, berilmu, berakhlak serta besar. Okey, pendapat yang baik daripada saudara Farid. Saudara Arif ada apa-apa nak tambah? Betul juga, saya pun nak tambah sedikit lah. Korang tahu ke tulisan Jawi ni apa? Tahu, tapi tak tahu dalam. Tak dalam kan? Okay, jadi tulisan Jawi ni dia merupakan tulisan Arab yang diubah sesuai untuk menulis bahasa Melayu. Jadi ia tulisan Jawi tapi merupakan bahasa Melayu. Menggunakan tulisan Jawi sahaja. Jadi Jawi ni bukanlah bahasa, hanya tulisan sahaja. Jadi ia merupakan warisan penting lah dalam tamadun Islam ni,
untuk masyarakat Melayu. Dalam sistem pendidikan juga diselitkan subjek yang menggunakan tulisan-tulisan Jawi seperti akidah, sirah. Jadi dalam subjek ni murid-murid akan diajar untuk mengenal huruf-huruf Jawi dan cara nak menulis dengan betul. Selain itu membaca perkataan bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Malahan diorang juga didedahkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan doa harian supaya untuk kukuhkan lagi pemahaman diorang tentang ajaran Islam ni. Kongsian yang baik daripada saudara Arihan. Ya. Itu saja daripada kami untuk episod Sembang Kosiswa pada hari ini. Kita bertemu lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Bye. Lagi di episod akan datang.